Okay, baik. InsyaAllah perwira kita akan melaksanakan bakti korban Malaysia. Jadi sekarang ni kita berada di satu buah pusat penyembelihan haiwan korban. Kita merancang untuk melaksanakan korban Malaysia di sini. Jadi saya mengalukan penyertaan daripada semua, yang mana dengan daging korban ni kita sebenarnya boleh membantu masyarakat yang susah di sekitar sini, dan juga kita akan berikan juga kepada komuniti Palestin dan juga komuniti Yaman yang berada di Malaysia untuk membantu mereka lah. So, kita memang memilih haiwan korban yang terbaik bagi anda semua. Seperti mana anda lihatlah, haiwan lebih kurang sekitar 250 kg dan sihat-sihat belaka. Dan kita akan buat yang terbaik, yang mana proses penyembelihan dan juga proses agihan kita akan jaga daripada semua sudut prosedur untuk memastikan kualiti dan keselamatan daging tersebut sampai kepada penerima. Semoga para peserta Bakti Korban Perwira pada tahun ini mendapat ganjaran di sisi Allah. Jom sertai Bakti Korban Perwira 2025.